Now or Never, episod 3. Salam sejahtera, nama saya Syamni Manoharan Pillai dan di dalam episod ketiga kami, kita akan memperkenalkan dua lagi tetamu, Cikgu Seger dan juga Encik Haran. Salam sejahtera kamu berdua. Salam sejahtera. Alright, so untuk episod kali ini, soalan adalah, adakah anda bersetuju bahawa platform politik baru seperti yang dibincangkan oleh Profesor Ramasamy dan Tun Mahathir diperlukan untuk mewakili suara rakyat India dengan lebih berkesan? Okey. Perjumpaan di antara Profesor Ramasamy dan Tun Mahathir berlaku kerana di belah Terengganu, Kelantan, Kedah. Okey. Tun Mahathir adalah seorang yang baru dilantik untuk mewakili rakyat Melayu di sebelah Terengganu, Kelantan dan Kedah. And then objektif Profesor Ramasamy untuk bertemu dengan Tun Mahathir bukan saja untuk membincangkan masalah masyarakat India. It's actually total national issue. Bahawa kerajaan Madani telah ditubuh selama 2 tahun, tetapi mereka apa-apa yang mereka janji cuma jadi setakat perjanjian saja. Masyarakat Melayu yang current situation, masyarakat Melayu yang kini masih merana dalam kehidupan, masih membawa Grab, masih membawa masih tidak ada pekerjaan, masih lemah dalam sosioekonomi. So tokoh-tokoh macam Profesor Ramasamy dan Tun Mahathir mempunyai pengalaman yang meluas, untuk menjalankan sesuatu masyarakat atau negara. So tokoh-tokoh perjumpaan tokoh ni bagi saya adalah untuk mewujudkan sesuatu yang productivity untuk seluruh rakyat Malaysia and specifically for Indians. Ya, bersetuju Cikgu Seger? Ya. Saya setuju lah pandangan Haran tadi. Sebenarnya memanglah ini yang rakyat tunggu, khususnya masyarakat India. Okey, bagi masyarakat India sebenarnya mereka harapkan satu gabungan yang baru, sebab yang mereka sudah, pengalaman mereka sudah memang sudah ada pengalaman pahit lah bersama dengan Barisan Nasional, kemudian ada pengalaman dengan Pakatan Harapan, kemudian ada yang baru-baru ni pula ada pengalaman sama dengan Pakatan Madani. So jadi apabila ada pertemuan di antara Tun dengan Prof, so maka harapan itu kepada itu apa akan berlaku. Mungkin ini akan berlaku satu gabungan yang boleh membawa faedah kepada masyarakat India. Jadi kita haraplah ini akan jadi, dan isunya yang ramai yang masyarakat India ataupun khususnya seluruh rakyat Malaysia, mereka perlu faham bahawa selepas Tun Samiwelo, masyarakat India hilang seorang pemimpin. Maksudnya tidak ada pemimpin yang boleh bagi masyarakat India. So apabila Profesor P. Ramasamy tinggalkan DAP pada 2023, maka harapan masyarakat India menunjukkan kepada Prof. So jadi sekarang ni memang apabila mereka melihat pemimpin seperti Prof, maka mereka harapkan sesuatu akan terjadi. Masalah-masalah mereka yang dihadapi mungkin boleh diselesaikan selepas gabungan ini terjadi. Itulah harapan. Saya nak add, there is nobody like Tun Mahathir in this country, dalam negara inilah, yang ada experience yang tinggi, menjadi 2 kali Perdana Menteri. During his tenure, that means 22 years, and the last tenure, his main concern was towards Malays communities' growth. And for us, we were promised by Kerajaan Madani on several things. But end of the day, there is no delivery. We were not delivery. Most easiest or simple thing that I can highlight is matriculation seat.
You know, we are begging for matriculation seat till today for 2,200, 2,100 seats. But anak saya, PMX seat, anak India, anak saya. So anak saya sekarang ni merana untuk mendapat kerusi matrikulasi. You know, so kita memerlukan gabungan begini and suara lantang Profesor Ramasamy untuk mendapatkan whatever the masyarakat India demand. Okay, we are not going to ask the entire, so many things. We are going to ask the basic need of an Indian community. But that is what I want to add lah. Gabungan ini bukan gabungan biasa. Mereka akan melihat sebagai PAS, sebuah parti Islam. Bagaimana masyarakat India akan bekerja sama. Kalau kita tengokkan dinamik politik sekarang, DAP dengan Barisan Nasional adalah musuh yang paling ketat. Mereka memanggil komunis. UMNO. Komunis. You know, komunis. So when they talk about communists, now they are sitting together. DAP is campaigning for UMNO in Air Kuning. I mean, this is a shame, you see. Yeah. So we are not going to let go our vision or mission, but we are here to demand and we are here to safeguard masyarakat India's interest. So tadi saya nak tambah lagi lah sebelum. Okay, tadi matriculation. Bukan saja matriculation, dalam bidang-bidang lain juga. Ya, bidang-bidang lain. Khususnya ramai sekarang ni ada businessman. So dia nak mulakan bisnes tapi malangnya apa yang selalu Dato' Ramanan bagi pinjaman. So apa akan jadi? Dia hutang. So bila hutang banyak, dia akan gagal dalam perniagaannya. Sepatutnya perlu adakan bagi geran. Okey, adakan geran supaya peniaga itu boleh berjaya. Okey, jadi itulah yang dulu Bumi Putra pun dapat. Jadi bukan kita kata ni perlu tambahkan lagi untuk golongan Bumi Putra. Pada masa yang sama juga kena beri pada masyarakat India yang jauh ke belakang. Maka saya rasa matriculation dan juga perniagaan ini dua bidang yang perlu diberi. Baru you boleh tingkatkan sosioekonomi sesuatu kaum atau masyarakat. If you don't have this, it's very hard. Yes. Yeah. Okay. Alright. Baiklah. Terima kasih Encik Haran dengan Cikgu Seger untuk memberi pendapat kamu. Selagi kita jumpa di episod yang akan datang. Terima kasih.